Assalamualaikum dan apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sihat-sihat insya-Allah. Okey guys, so hari ni depan aku ada exhaust TS Racing untuk LC V8 super back pressure size 3232 untuk spek 62 sampai 63. Okey, untuk TS Racing. Dan kita ada kita ada cam daripada TS Racing juga. Kali ni aku nak tukar cam. Aku nak up spec untuk LC aku kali ni. Spec yang terakhir lah. Aku nak up spec 63 terus. Dan aku nak pakai TS Racing punya cam. Cam ni untuk Y15. Untuk LC pun sama juga. Kita pakai TS1 Plus. So nampak okey. Battery tak tinggi sangat. Nampak sederhana kot. Sebab cam ni dia kata lebih kurang macam Umar R1 saja. So kita nak test. Dan ni aku pakai Umar S1. Dia pick up sedap. Sebab aku tak mau nak main panjang-panjang sangat. Aku nak pick up lebih sedap. Sebab nak pakai naik bukit ke apa, nak on road pun senang, tak ada masalah. So kita akan cuba exhaust daripada TS Racing dan cam daripada TS Racing. So apa-apa pun, thank you to TS Racing yang sponsor untuk LC V8 aku untuk spek 63. Jom, let's go. Kita terus ke Dyno Vesti Garage. Alright guys, kita pun dah sampai dekat Dyno Vesti Garage. LC V8 pun dah proses. Tengah tu buka-buka cover set. So dalam proses lah. Okay, so kita tengok. Jom. Dah betul lebih lah pasang. Buka lah. Tengok Wan, lama-lama Wan. Lama semua elok pun tak ada jalan apa lagi. Macam mana kita pasang macam tu lah buka. Alhamdulillah. Kecil pun tak ada oh. Cun semua cun ya. Tengok dekat sikit. Okey ya. Lock dalam. Tengok kita punya pomen, kita punya tuner tengok tu. Dia pomen, dia tuner. Pomen one terus. Hit pun cun lah semua. Okey. Kita boleh fosil lah lepas ni. Fosil lah, yang lama kita fosil lah. Dah tu baru lah. Tengok adik kita duduk kerempak. Yo, dia jumpy kat hit. Lepas ni keluar apa? 178. Standby. Nak masuk bilik operation dah. Kita nak cari kuda. Cari kuda yang telah hilang. Okay, Alhamdulillah. Dah selesai dah. Selesai dah Alhamdulillah. Spek 63 exhaust TS Racing kita ke TS Racing exhaust kali ni. Ni Dyno Jet lah by DVG. Okay, result dyno memang berbaloi kali ni. Kita boleh tengok horsepower dengan torque memang naik. Power pun macam nak padu kali ni punya. Thank you kita punya bawan tuner terbaik lah. Dan thank you kepada juga TS Racing. Exhaust dan cam yang padu. Memang power lah. So terbaik lah kali ni. Tengok kita nak test power, tengok sana okey kah? Tak okey. Right. Nak keluar lah bilik operation. So kita bagi abang yang kita pergi test tengok lagi. Kemana keadaan semua okey tak okey lagi. Abang pergi buat test tengok. Okey tak okey lagi. Mantap exhaust TS Racing, mantap padu.
Kita boleh test tengok dia punya top speed. Kena pakai joki lah. Joki baru ringan sikit lah. Cun, mantap. Okay guys, so motor pun dah siap. Alhamdulillah. Tu tunggu Abang Wan kita tengah pasang-pasang apa semua. Ni lah orang panggil. Dia lah pomen, dia lah tuner. Steve padu lah. Dia joki. Dia nampak joki. Backup. Apa-apa pun DBG man lah. Terbaik lah. Steady. Mai tak apa yang nak up spec. Apa-apa motor pun boleh buat lah. RZ, LC semua boleh. Kita bagi harga kasih sayang man lah. Apa motor pun tak malu. Semua jalan. Mai beli roja dengan abang kita, dengan kita punya bos Syam. Bos Syam di dalam. Yo, kita punya inspektor. Inspektor marah ni.